knowledge, iaitu fokus kita berkaitan dengan produk buku. Okay, buku 100 hari tukar staf jadi manager. Baik. Dan saya apa tu ialah kita beberapa apa ni kita ada aliran 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 atau pendekatan yang mungkin kita boleh gunakan. So antaranya kalau biasa-biasanya adalah kita gunakan pendekatan kita mengemukakan apa tu personal branding. Tapi personal branding tu kalau kena saya tu isunya pada saya dari sudut masa lah saya punya jadual saya pun padat sangat kan. Saya I don't have much time untuk untuk terlibat dalam whatever content ke yang perlu dibuat. Oleh itu kita nak menggunakan dulu pendekatan yang yang satu lagi, iaitu kita nak fokus dulu kepada um, value, nilai nilai yang datang daripada produk itself. Sebab saya pun ada beritahu Bani Hanafi itu. Dan saya pun ada tanya Amal kan. Saya tanya dalam out of daripada semua produk yang kita beli, yang untuk kita lah yang kita nak beli untuk rumah kita ke, keperluan kita ke, ataupun apa itu ataupun kehendak kita ke, berapa persen yang kita beli because of founder tu. Okay, founder tu yang jual, maka dengan sebab itu kita nak beli produk itu because of the founder, alright. Jadi kalau ikut statistik, by statistik pun sebenarnya masih lagi kecil, walaupun katalah kita kata Khairul Amin, tapi Khairul Amin itu just one of the produk dalam the whole produk yang seorang manusia itu beli. Sambal Khairul Amin itu just one of the product. Okay. Jadi saya still, dan disebabkan masa saya punya kekangan saya yang saya hadapi kan, jadi kita nak cuba pendekatan yang satu lagi tadi, iaitu kita menggunakan the value of the product itself. Jadi kita nak bincang malam ini tentang the value of the product. Sebab saya let me tell you guys dia punya basic dia ataupun dia punya latar belakang dia lah, konteks kenapa asalnya kita sediakan buku ni 100 hari tukar staf jadi manager ni. Baik. Saya saya banyak sesi coaching dengan klien-klien kita. Coaching pun ya, training pun ya kan. Dan coaching training tu dia meliputi banyak aspek pengurusan, termasuklah leadership sekali, termasuklah aspek pengurusan sumber manusia sekali. Okay. Okay. Dan selalulah tersentuh tentang isu berkaitan dengan leadership. Dan one of the problem yang berlaku dalam syarikat-syarikat SME. So kita penting bagi kita nak faham konteks ni. Only then kita nampak nanti ada 7 konten tu ke mana asal dia dan apa keywords yang kita mungkin boleh gunakan. Baik, bila saya coaching ni, saya dapati keperluan kepada leader-leader ni ataupun founder-founder ni. Dia ada leaders, dia ada manager. Cuma masalah dia orang ni, bila dia lantik manager, manager itu dia tidak terlatih dari sudut kepimpinan satu. Yang kedua, pengurusan. Dua benda, dua aspek. Satu leadership, okey, yang kedua tentang pengurusan. Um, Biasanya leader ni atau manager ni dilantik disebabkan um, mereka punya kompetensi dan juga performance dalam kerja dia orang. Dia tahu bagus bagus buat dalam kerja kan. So dia ni bagus ni, kita boleh kedepankan dia. So dilantiklah jadi dilantiklah jadi manager. Okay? Tanpa being equipped, tanpa dipersiapkan mereka yang dilantik jadi manager ni dengan dua skill tadi yang saya sebut, iaitu skill kepimpinan dan juga skill pengurusan. Alright. Skill pengurusan tu, kepimpinan dan pengurusan ni, dia banyak juga berkisar aspek, lebih kepada aspek macam mana dia nak handle team. Itu persoalan utama dia. Macam mana apa tu
manager ni tadi, lead manager ke ataupun leader ke ataupun supervisor ke, senang cerita a person in the position of a leader, dia dalam posisi ketua, macam mana dia nak memimpin tim dia ni, nak bagi arahan macam mana, nak baca kap macam mana, okey, kalau nak buat keputusan macam mana, apa pemikiran yang dia kena ada, apa 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 ni, apa panduan-panduan yang dia kena ada bila nak buat keputusan supaya keputusan yang dibuat itu jadi matang. Baik, ini yang menjadi persoalan dan apa tu, kekurangan kepada manager-manager atau leader-leader yang dilantik ini. Alright. Dan bila saya utarakan perkara ni lah, saya kata kena train. Bila kita lantik manager ataupun leader, kita kena train dia orang ni leadership and management. So, bila saya sarankan macam tu, feedback yang saya dapat adalah, coach, ada modul leadership tak? Itu adalah soalan common yang saya biasa dapat. Soalan biasa yang saya biasa dapat. Jadi, saya kata buat masa ini saya tak ada lagi yang structured. Saya kadang sekadar untuk kita nak buat, kita nak ada slide untuk leadership tu adalah benda tu memang saya dah lama buat. Training leadership ni daripada dah belah-belah tahun dulu saya dah buat kan. Tapi tidaklah dalam bentuk yang proper. Okay, yang proper tu maknanya complete dari sudut modul yang kita boleh gunakan untuk kita nak latih manager. Jadi banyak kali lah yang ada yang mendesak tu bila lagi nak buat, coach bila lagi nak buat. Jadi akhirnya saya putuskan baiklah saya nak tulis modul kepimpinan dan pengurusan. Jadi so this apa ni, all the companies yang berhajat tu dia boleh subscribe. Tapi bila saya tulis modul, saya sendiri jadi bosan sebab bila tulis modul bahasa dia jadi formal. Bahasa formal, bahasa modul. Bukan modul, yalah macam kita baca, kalau orang tu dia buat apa tu, tadika Brainy Bunch katalah kan, dia ada modul. Kan bahasa modul tu bahasa bosan, formal. Jadi saya fikir alang-alang saya nak tulis modul, baik saya tulis buku kan. Jadi akhirnya saya memutuskan dan saya bincang dengan tim, akhirnya kita putuskan untuk baik saya tulis buku. Kita tulis buku. Okey, tulis punya buku. Jadi lahirlah buku yang kita sebutkan 100 hari tukar staff jadi manager ni. Okey. Dan buku ini based on aspirasi tadi, supposedly dia menjadi satu buku rujukan utama. Senang cerita, semua owner business, sama ada dia ada manager atau tidak, atau dia sendiri adalah manager yang di manage the business, dia sendiri adalah leader kepada bisnes dia, sepatutnya buku ini ada pada tangan semua SME kita, semua small and medium enterprises kita ni ada, boleh jadi panduan. Sebab saya dah masukkan dalam ni konsep dia, jadi kita akan pergi kepada konsep buku ni, untuk detail tu kena baca lah kan, takkan nak cerita malam ni pasal buku ni sampai pagi esok lah pula kan. Nak habis, tapi saya cerita konsep dia. Jadi sepatutnya buku ini ada di tangan semua sebab dia akan jadi guide yang komprehensif kepada leader sendiri, even founder of the business sendiri, untuk dia nak buat keputusan-keputusan. Sebab apa yang saya tulis daripada buku ni adalah based on banyak daripada banyak daripada apa yang pengalaman saya sendiri. Alright, saya betul ada cerita-cerita dan tu semua cerita-cerita berdasarkan pengalaman saya. Bukan yang kita kutip daripada ChatGPT ke, bukan. ChatGPT tak ada cerita, kan? So itu adalah pengalaman sendiri yang saya rakamkan dalam buku ini. Baik. Jadi itu aspirasi dia sepatutnya. Sepatutnya. Sebab bila dia orang nak kena faham ya, kalau kita mungkin belum pernah jadi leader ke, kita mungkin tak pernah ada rasa penting ke saya nak baca buku leadership ni. So, uh, sebenarnya semua leader dia memerlukan suntikan uh, input-input berkaitan dengan leadership, supaya dapat pandu mereka ini jadi leader yang baik. Kan, cuma dia tak, mungkin susah dia nak jumpa satu buku yang komprehensif, satu yang kedua buku bahasa Melayu. Kan, bukan semua orang yang ada kompetensi ataupun ada kebolehan untuk baca buku bahasa Inggeris. Sebab dalam pasaran most of the books, most of the management and leadership book adalah buku daripada orang putih, bahasa Inggeris senang cerita lah. Alright. Adalah satu dua buku leadership daripada yang dari bahasa Melayu, tapi
kadang-kadang is too surface sangat. Dia banyak more kepada teori, alright. Jadi dia mungkin audience tak dapat manfaat penuh daripada buku tu. So buku ini yang kita provide ni sepatutnya menjadi solusi kepada masalah itu. Dia sepatutnya dia jadi, senang cerita, dia buku wajib bagi semua leader dekat Malaysia ni. Buku wajib. In fact, kita ada seorang Dr. Pef. Dr. Pef ni Chinese. Dia dah 2 kali 3 kali sebenarnya dia join. Itu memang kita punya apa tu, nature kita kat sini, uh, seorang seorang peserta tu akan join 2 3 kali kelas tu, itu biasa, right? Dr. Pef ni dia adalah founder kepada Tetong Conservation Society gitulah, TCS if I'm not mistaken. Tetong Conservation Society, TCS if I'm not mistaken, dekat Terengganu, okey, dekat Kemaman sana. Dia adalah founder dia. Dan dia ada join, kita ada buat sesi strategi planning untuk dia punya NGO sendiri kan, panggil board directors dia, staff dia, dan juga dia join kelas KPI, dan juga dia beli buku ni, dan dia sendiri cakap, nanti boleh dengar. Saya tak tahu testimoni kita buat semua tak keluar lagi. Nanti tu kena tanya apa ni, Cik Nafi lah. Alright. So dia sendiri cakap, dia kata buku ni mudah untuk dia faham sebab ditulis dalam bahasa bercakap. Memang saya apa ni, intentionally, dengan sengajanya saya tulis buku ni dengan bahasa bercakap, bukan bahasa bahasa buku. Ibarat macam kita bercakap dengan audience tu. Macam tu lah, macam saya bercakap sekarang ni. Tu the lenggok dia. Dia punya laras bahasa dia tu, kita gunakan konsep macam tu. Mudah nak faham dan praktikal. Okey, nanti kita masuk konsep buku ni, saya akan share part mana ini yang kita kata praktikal tersebut. Alright? Okey, so yang itu pengenalan kita kena faham. Itu latar dia. Macam kenapa saya kata, pada pandangan saya, ataupun bukan sekadar pandangan, our vision, this book should be in every companies, in every organization yang ada leader, right, dalam organisasi tersebut. Itu aspirasi kita. Okey. Baik, nanti kita terus masuk kepada konsep buku ni supaya kita faham kenapa saya maksudkan kenapa buku ini sepatutnya menjadi guidebook kepada semua syarikat di Malaysia ni sebenarnya. In fact, ini fasa 1 sebenarnya. Kalau kita berjaya betul, kita push this book. Alright. Saya dengan tim sebenarnya kita dah ada fasa 2 sebenarnya. Tapi kita dah settlekan fasa 1 tu. Fasa 2 kita akan terjemahkan buku ni, kita akan pergi kepada dalam bahasa Inggeris, so kita akan tapau market luar pula dah. So that's gonna be the second phase untuk buku ni sebenarnya. Tapi first phase mesti berjaya dulu. Dan isu kita sekarang ni, kita belum ada, okay, setakat ni Hanif Jeran kan, Hanif Jeran, tapi Hanif pun tak pernah ada sesi macam ni lagi. Okay, that probably our fault lah, sebab kita tak sempat nak buat sesi ni. Baru kali ni kita sempat. Untuk Hanif mungkin betul-betul faham konsep buku ni. Mungkin Hanif ada baca tak buku ni? Ada baca, cuba-cuba baca tak? Ada baca tapi tak habis. Yelah. Bila ni baca pun, tapi Hanif mungkin tak faham konsep dia kan. Sebab ini tu yang penting sesi ni. Untuk saya nak pergi faham konsep dia. Supaya bila kita baca nanti, kita faham konsep dia, kedudukan dia apa. Alright? Nah, jadi inilah first time yang kita ada kesempatan. Saya lah sebenarnya. Saya apa atas apa saya punya tu. Tim saya dah berapa kali set up dah kan. Tapi saya lah. Saya punya jadual saya sibuk sangat. Dan saya bila malam ni, orang tua kan, saya kata orang tua ni pukul 9:30 nak tidur lah. Macam tu. Ini kat nak tidur lah ni. Tapi tak apalah, kita kita apa ni, kita berkorban untuk pada malam ni. Baik. Jadi saya tak nak apa ni, panjang dah. Dah faham konteks itu. Ada soalan tak setakat ni? Saya buka ada soalan, kalau ada soalan sebelum saya masuk kepada konsep buku ni. Abang ada soalan tak, bang? Tanya sikit kot. Silakan. Hmm. Kalau macam dengar tadi, maksudnya dia punya target market dia kepada organisasi yang ada leader kan. Tu keyword coach lah. Betul. So Betul. adakah dia benda ni profit oriented punya company ke macam mana? Macam contoh kalau macam NGO ke, macam sekolah-sekolah ke kan. Diorang Ya, tak, bukan profit oriented, tapi dia ada leader kat situ. Adakah tu termasuk juga target market? termasuk semua sekali yang ada leader, Ah, termasuk sekali.
Sebab buku ni dia dia sangat dia tidak sebenarnya nama je kita letak nak tukar staff jadi manager. Tapi sebenarnya dia mencakupi leader sekali, not just manager. Dan so long as dia tu organisasi, not just apa ni commercial organization, termasuklah NGO. NGO pun ada sekali macam macam saya beritahu tadi kan, Dr. Pev tu Hmm. pun ada sekali. Jadi it does not matter because prinsip-prinsip yang kita share dalam buku ini dia dia tidak spesifik kepada certain industry, tak spesifik. Dia boleh terpakai kepada all kind of industry and all kind of organization. Either commercial ataupun apa tu yang NGO dan termasuk government sekali sebenarnya. Not just NGO, termasuk government sekali sebenarnya. Okay, so long as dia leaders. Okay, thank you Omar for the question. Ada lagi soalan? Siapa lagi soalan? Kalau ada Omar lagi soalan? Sebelum kita pergi pada konsep buku ni, saya nak terangkan. Sebelum tu, semua kita ada one copy of the book tak? Sekarang. Amal ada tak? Ada. Ada, okay. Anif ada kan? Syaz, Ada. ada. Syazwan ada tak? Ada. Ada. Okey, baik. Okey, ada soalan lagi? Okey, tak ada soalan. Kita terus pergi pada buku Baik. Kalau ada buku, saya minta semua kita buka kandungan ni. Tapi back in mind, saya tidak baca buku ni. Saya tahu lah. Saya pun tak nak lama. Saya pun orang tua kan. Dia nak tidur cepat. Tapi kita kena start dengan kandungan dulu. Right? So, if you look at kandungan tu, bahagian A, B, C sampai D tu, okay. Itu kalau start dengan A tu, pengenalan kepada kepimpinan dan pengurusan. Okay, saya start dengan apa ni of course lah bila pengenalan ni kita banyak start dengan definition dia, kita bincang tentang three level of leadership. Nanti kita akan masuk situ. Nanti saya terang by tajuk je. Saya tidak masuk baca buku ni, tak, saya terang by tajuk nanti Tapi bahagian A tu, A, kemudian yang B menjadi pemimpin dan hormati dan hati-hati. Bahagian C memahami sifat dan apa ni tabiat manusia. Bahagian D, okey, yang tu sampai bahagian D tu itu adalah aspek dia banyak pada aspek kefahaman, understanding, dan nak menyediakan staff itu dengan prinsip-prinsip yang membolehkan dia menjadi seorang leader dan juga manager yang baik. Okey, so, kalau tengok especially dekat dalam tajuk ke-15, dekat bahagian D, tajuk ke-15, 18 prinsip utama dalam pengurusan. Alright? Okay, nanti saya akan cerita kenapa ia penting supaya kita boleh appreciate apa ni apa kandungan dalam tajuk tu. Okey, kita tak bincang kandungan dia tu satu-satu kan, macam saya kata sebab panjang, tapi kita akan cerita cara asasnya tajuk-tajuk tu saja, apa dia punya dia punya weight dia, apa keberatan dia, apa dia punya value dia sebenarnya, supaya kita faham. Okey, start daripada bahagian E tu dengan especially dekat bahagian E, F, G, H, okey, kemudian I, J, K, okey, sampai habis lah, sampai M tu, itu semua tu bahagian yang lebih kepada mempraktikal, yang praktis dia, right? Bahagian praktis dia, kan? Especially yang penting dekat bahagian E dengan bahagian F. Okey, kenapa saya kata E dengan bahagian F tu? Okey, nanti kita masuk kat situ. Baik. Sekarang ni kita pergi kepada start dulu, kita bincang yang the first link, satu bahagian, satu apa ni satu satu kumpulan besar tajuk, iaitu kita akan bincang sekejap bahagian A sampai bahagian D tu, right? Bahagian A ke bahagian D tu. Kemudian baru kita akan masuk bahagian E sampai tajuk yang terakhir sekali, bahagian M. Okey, baik. Okey. Ada of course lah, sebelum bahagian A itu saya mulakan dengan pendahuluan. Kalau baca kan, saya akan cerita start saya punya pengalaman sikit kan. Saya dulu asal peguam, kemudian saya berhenti dan saya join my first company dekat apa ni, dekat Zara Food Industries. Itu syarikat yang keluarkan produk kicap kipas udang. Masuk sebagai officer biasa, 4-5 bulan saya jadi manager kan. Di situ start saya membina pengalaman sebagai manager. Jadi untuk pengenalan tu, kalau mungkin nak dapat gambaran sedikit tentang saya, dan mungkin lepas ni kita boleh provide Ifa, Nafi nanti
kita provide kepada tim ini, alright. Satu, kita punya company profile supaya mungkin dia boleh tengok siapa kita punya, mungkin bagi idea kepada ni lah, kepada kita punya tim kita ni, untuk nak apa ni, nak goreng bak background kita ke saya ke dan sebagainya. At least dia ada nampak gambaran tu. Boleh bagi company profile. Satu, yang sebelum saya lupa, nombor dua, take note, nombor dua, rakaman video LFM, Leadership for Manager. Sebab kita ada buat training Leadership for Manager online. Okay, Leadership for Manager buat online. Jadi apa yang saya cerita dalam tu sebenarnya, dalam dalam sesi itu banyak daripada buku ni sebenarnya. Banyak daripada point daripada buku ni. Cuma saya expand dia bila kita present tu mungkin lain sikit kan daripada buku ni. Jadi kita boleh cepat dapat idea, grasp idea tu dan kita boleh relate balik kepada buku ni. So kelas itu, Hanafi berapa lama kelas tu? Duration dia 2 jam tak? Tiga. 3 jam. Ya. Jadi nanti boleh tengok lah, mungkin ambil masa tengok Anik sejam rasanya dulu. dapat dah rasanya. Apa dia? Anik rasanya dah bagi kan. Anik dah ada. Ha. Okey. So Jadi, Anik dah ada, tak apa, nanti bagi sekali yang lain. hmm. Kita buat satu grup khas lah untuk ni, untuk dalam ni, supaya nanti katalah ada apa-apa yang mungkin kita boleh share sama-sama berkaitan dengan apa ni pemasaran buku ni, kita boleh bincang sekali. Okey. Jadi satu, profile company kita yang latest. Yang kedua, video LFM, rakaman itu. Nanti Syazwan boleh tengok, dengan Amal boleh tengok sekali. Baik. Bagi video leadership lah. Video leadership pun boleh juga. Alright, so please nanti find the time, okay, untuk dengar video tersebut. Sebab bagi saya, bila kita menggunakan pendekatan, kita nak push the value of the product buku kita ini. So bagi saya, kekuatan dia punya strength kita dekat product knowledge. Okay, once kita hadam, bukanlah 100% hadam, tapi at least kita grasp, kita pegang dia punya main idea tu. Bagi saya, insya-Allah kita boleh buat content yang boleh attract, yang boleh hit direct kepada target audience kita, sampai memang dia nak, sampai dia rasa perlu sangat buku ni dan dia perlu nak dapatkan. Alright, in fact memang buku ni kita provide, bagi saya cukup yakin sebenarnya perlukan. Sebab based on pengalaman saya sendiri dalam industri, saya beritahu Ahmad tadi, macam saya ada session dengan Ahmad tadi. Okay, bab leadership ni, saya pergi masuk kelas, saya apa ni, saya dapat ilmu. Ini yang apa yang saya share banyak daripada industri. Alright, benda tu real. So itu saya yakin value yang kita nak sampaikan kepada audience kita ni satu value yang tinggi sebenarnya. Alright, itu bagi saya kita boleh kuasai at least dia punya kefahaman tu. Baik, nanti boleh tengok, baca yang bahagian pengenalan ni, pendahuluan ni yang saya cerita, background saya sedikit kan, supaya nampak, dan juga boleh baca kita punya profile kita. Okey, baik. Kemudian kita masuk, kita tengok pada muka surat 15 tu, kita ada objektif kandungan. So boleh baca kat situ, boleh faham. Objektif ni kita provide apa ni, untuk apa? Okey, siapa kena baca buku ni? Kalau tengok buku ni, saya kata khas untuk pengurus, penolong pengurus, penolong pengurus, penyela jabatan, unit dalam apa-apa entiti perniagaan, termasuk dan organisasi, termasuk NGO. Okey, cuma saya tak mention government, termasuklah sekali sebenarnya, tertinggal. Cuma dalam buku ni saya kata hanya istilah pengurus saya gunakan secara dominan untuk memudahkan pembacaan. Maknanya kita gunakan istilah dominan, kita gunakan istilah pengurus. Sedangkan hakikatnya, kalau even dia founder of the business pun sendiri pun, dia juga adalah manager kepada tim dia sebenarnya. Dalam konteks dia sebagai CEO, dia pun manage juga. Alright, jadi itu maksud saya. Bermaksud buku ini not just for, okay, bukan untuk CEO lah, untuk manager je, tak. Sebenarnya dia termasuk untuk CEO sekali. Sebab prinsip-prinsip yang kita share tu adalah prinsip yang universal, right? Dan situ pun saya ada mention, dan page yang sama 15 tu saya pun dah sebut tentang approach, pendekatan yang saya gunakan, okey, untuk untuk apa ni, untuk dalam buku ni, iaitu saya fokus kepada ilmu yang praktikal. Dan that's why bahasa-bahasa pun, gaya bahasa pun yang saya biasa gunakan, termasuklah kalau adalah istilah bahasa Inggeris yang perlu digunakan, kita pun guna istilah bahasa Inggeris tersebut. Ibarat macam
kita bercakap lah. Kadang-kadang kita bercakap kan kita campur-campur je kan. Bahasa Inggeris sekali. Ibarat je macam tu lah. Okay, dan gue kalau tengok pada muka surat sebelah tu, muka surat 16 tu, saya tulis sekali cara nak guna macam mana buku ni. Alright? Okay, kalau ini penting sebenarnya. Okay. Kalau saya kata macam mana nak guna, kalau tengok nombor 1 tu, baca dan cuba fahami secara asas tajuk-tajuk dan senda tajuk yang saya sediakan. Maknanya saya minta kalau kita ni tengok tajuk ni. Sebab bila kita tengok tajuk ni, dia boleh trigger kita probably seorang seorang pembaca ni, kita punya klien yang beli buku ni, mungkin dia tak ada masa nak baca buku ini kulit ke kulit sebab dia pun sibuk. Tetapi once dia cuba memahami ataupun dia cuba go through dia punya tajuk-tajuk yang saya sediakan ni, dia faham konsep, oh tajuk ini tajuk macam ni, ni tajuk ni untuk ni kan. Bila faham konsep tajuk tu, dia hanya perlu baca sebenarnya part yang dia perlu sahaja pada pada dalam konteks semasa itu. Katalah contohnya hari esok tu dia nak deal dengan staff dia. Contohnya dalam satu situasi. Nanti kita masuk situ. Satu situasi, alright? Alright. So dia baca, oh ni kena ni dengan situasi yang saya nak handle hari esok ni. So dia baca part tu saja cukup lah. Sekurang-kurangnya. Okey, tapi saya dah beritahu dah. Sebenarnya yang peringkat awal tu, yang tajuk yang saya sebut tadi, A sampai D tu, itu kalau boleh tajuk tu di at least dihabiskan baca, bukanlah serentak tapi at least satu hari satu page kan. Sebab itu tajuk penting berkaitan dengan prinsip-prinsip. Alright? Okey, baik. Yang kedua saya kata kaedah kedua, kemudian boleh set dalam minda tajuk apa nak baca dulu dan tanpa semestinya kena kena baca ikut turutan. Alright, nombor dua. Dan saya kata nombor tiga pula, dan kalau ada berlaku apa-apa situasi dalam kerja kita sebagai pasukan yang kita tak tahu nak handle, kita boleh terus rujuk tajuk berkaitan sahaja dengan situasi itu yang saya beritahu tadi. Alright? Saya beri contoh siap-siap. Bagi contoh siap-siap. Alright? Iaitu kalau berlakunya staf buat kesalahan disiplin atau salah laku kecil, terus rujuk tajuk kaedah pengendalian sesi dengan staf berkaitan dengan disiplin. Buka tajuk cari mana handle disiplin, buka tajuk tu, alright? Dan kemudian boleh boleh baca bahagian itu dan esok boleh deal dengan staff. Okey. Apa tu Syazwan? Nombor lama? Okey. Oh, ini nombor telefon. Okey, baik. Kemudian nombor 4, last sekali bincang dengan kawan-kawan dan dengan bos ke apa tentang tajuk dalam buku ni supaya boleh boleh jadi lebih matang lagi perbincangan. So dalam satu syarikat sebenarnya, satu syarikat dia boleh adakan satu liga diskusi. Mungkin dia panggil anything, dia panggil kalau macam Islamic sikit dia panggil likok. Kan orang kata macam macam apa ni, macam parti politik pula kan. Likok apa, likok fikri ke likok apa ni, himpunan apa ni, diskusi leadership discussion. So kita mungkin boleh cadangkan satu syarikat tu dia ada satu diskusi leadership, bincang tentang tajuk leadership je. Tapi nak bincang tajuk leadership tentang apa so dia boleh start dengan, okay, kita start dengan prinsip dalam dalam buku ni. Baca prinsip dalam buku ni. Tu bincangkan prinsip tu. Dan kita bincang macam nak apply prinsip tersebut contohnya. So dia akan jadi lebih matang. Jadi barulah hidup. Jadi kita boleh suggest pula kepada audience yang macam tu lah. Kalau saya coaching, tu yang saya akan buat. Okay, baik. Itu cara nak gunakan buku ni, dan juga nak buat modul kepimpinan pun saya dah bagikan sekali. Kalau the same page, muka surat 16 tu saya beritahu sekali, nanti baca sendirilah macam mana. Okey. Dan saya beritahu tajuk dalam buku ni sebagai peta untuk kita nak tengok kat mana kita berada dalam dalam konteks pengurusan dan kepimpinan ni pun boleh jadi apa ni, satu benda, satu rujukan kepada kita juga. Baik, itu pengenalan dia. Mari kita masuk kepada settle yang itu. Okey, apa ni? Sesi ni saya expect kalau ada soalan boleh terus tanya. Boleh terus buka mic, boleh terus tanya. Okey. Baik, habis itu nanti yang the rest boleh baca sendiri. Yang untuk yang pendahuluan yang muka surat 11 sampai muka surat 16 tu boleh baca sendiri. Alright, saya cerita dia punya konsep je. Now kita masuk kepada bahagian A. Okay, saya nak cerita konsep bahagian A. So bahagian A ni, kejap, bismillah. Okay, bahagian A ni pengenalan kepada kepimpinan dan pengurusan. Ada 5 topik. Saya cerita tentang adakah pengurus penyelia tu bukan pemimpin. Adakah mereka ni bukan pemimpin? Sebab akan ada polemik. Kenapa saya masuk tajuk tu?
Sebab ada polemik dekat luar sana, ada polemik ni maknanya ada perbincangan kat luar sana. Ada yang kata bahawa kalau manager bukan leader, kan? Dan leader bukan manager. Sebenarnya kalau kita tengok dalam dunia realiti, leader tu kalau CEO tu dia juga adalah manager. Dia manage juga, dia manage resources. Tapi dalam konteks dia. Dan juga kalau dia adalah manager, dia juga adalah leader. Katalah dia manager jabatan jabatan marketing, okey, pemasaran dan jualan. Dia juga adalah leader. Tak boleh kata dia manager, dia bukan leader. Jadi sebenarnya manager dan leader tu dia bersekali peranan dia. Melainkan dia beza dia adalah kalau macam dia CEO, peranan dia dalam konteks managing itu mungkin lesser dan berbanding dengan kalau uh, dia sebagai ketua jabatan. Macam tu lah lebih kurang. Jadi saya simpulkan dalam konteks yang tajuk satu tu, saya beritahu bahawa senang cerita tak usah pening, tak usah serabut dengan polemik itu. Ya, senang cerita, selagi mana dia tu lead people, dia ada orang bawah dia, dia adalah leader. Yang kedua, kalau dia perlu manage sumber-sumber tu, dia juga adalah manager. Tu yang kesimpulan dia. Tajuk nombor dua, kita nak bincang tiga level of leadership. Okay, level satu top, yang kedua tengah, yang ketiga yang paling rendah. Top tu usually yang C-suite, CEO, COO, CFO, CHRO, CMO, semua tu C-suite top. Okay, yang kedua middle manager, manager lah, head of department. Alright, yang ketiga yang level paling rendah, supervisor. Alright, okay, yang the rest tu nanti boleh baca. Nombor tiga, ni yang benda penting. Okay, satu dua tu dia dia intro je. Tapi tajuk nombor tiga tu, definisi kepimpinan dan pengurusan itu tajuk yang penting, sebab di situlah saya menghuraikan tentang um, apa ni, macam mana, siapa yang dikatakan leader. Leader ni adalah seorang yang ada pengaruh. Macam mana nak ada pengaruh? Nak ada pengaruh kita kena ada kepercayaan. Kita nak jadi orang yang nak ada kepercayaan ataupun nak jadi orang yang dipercayai, kita kena ada dua kaki yang menyokong kita. First adalah kita kena ada sasiah. Yang kedua, kita kena ada kompetensi. So basically inilah dua benda. Kalau saya dalam industri dulu, kenapa kalau saya masuk satu tempat kerja, saya boleh naik pangkat cepat tanpa perlu mengekon apa tu, apa ni, top management. Sebab saya pegang pada dua perkara ni. Okay, sasiah dan juga kompetensi. Kita apa ni, ada ilmu, ada skill, kompetensi ya. Sasiah adalah dari sudut attitude kita. Kita ada care, ada responsibility, kita ada rasa tanggungjawab kita. Kita proaktif, alright? Dan so on so forth, right? So jadi dua benda ini membina kepercayaan. Bila kita dipercayai, kita boleh pengaruh orang lain. So ini benda yang saya tekankan dekat tajuk nombor tiga tersebut. Okay, nombor empat, maksud cekap dan berkesan. Okay, itu nanti bacalah definisi tu. Nanti kita akan faham. Saya beri contoh sekali kan. Kalau tak faham maksud cekap, senang cerita, cekap apa ni, berkesan tu simply macam ni. Kenapa saya letak tajuk nombor 4 tu? Saya nak beritahu bahawa sebagai pemimpin, sebagai leader ataupun manager, penting bagi kita kena ada pemikiran strategik. Strategik ni maksud dia, kita berfikir bila kita buat satu benda tu berkesan ke tak berkesan. So itu pemikiran strategik. Bermaksud berkesan tu maksudnya boleh capai matlamat atau tak boleh capai. Tu maksudnya. Tu maksud berkesan. Ada orang dia hanya tunjukkan dia cekap. Cekap tu dalam konteks dia buat laju, dia apa ni, dia buat dalam masa yang pantas, alright, dengan kos yang tak banyak. Okay, tapi apa erti cekap kalau tak berkesan? Contohnya, kalau dia ni dia nak pergi ke Johor, tapi dia pakai peta Kedah. Dia nak pergi Johor tapi dia pakai peta Kedah, ataupun dia pergi, disalahkan Waze, tersalah Waze ataupun Google Map tu, dia tulis Kedah, dia nak pergi Johor. Tak kiralah berapa cepat pun kereta dia boleh meluncur, dia naik F1 ke, boleh boleh bergerak pada kelajuan 200 km, 250 km per hour ke, ataupun 300 km per hour ke, tapi lagi cepat dia sampai kat Kedah, lagi cepat dia salah. Sebab dia patutnya pergi ke Johor. Bermaksud itu cekap. Jadi poin saya nak highlight dekat dalam tajuk nombor 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 4 tersebut, apa erti cekap kalau tak berkesan? Tu poin dia. Sebab ramai orang dia terperangkap dengan pemikiran kecekapan. Dia nampak orang ni, cekap lah kawan ni buat buat kerja kan. Tapi kalau dia tidak berkesan, kalau tak capai matlamat, it means nothing.
Itu pemikiran leader yang saya nak masukkan kat situ. Sebab ramai orang terperangkap dengan kecekapan. Nampak orang tu kulu-kili bawa file kan. Oh, rajinnya budak ni. Nampak macam cekap. Tapi tak menghasilkan apa-apa. Yield nothing. Tak ambil result apa-apa. Tu tajuk 4 yang kenapa saya masukkan kat situ. Tajuk 5, cakap tak berkesan boleh ke jadi macam tu. Itu dalam the same context juga dengan tajuk 4 tu. Nanti baca. Saya berikan dia punya faham dia. Okay, masuk tajuk tajuk bahagian B. Menjadi pemimpin yang dihormati dan ditaati. Baik. Tajuk B ni saya start dengan tajuk apa ni bahagian B ni saya start dengan tajuk nombor 6. Kaedah unggul untuk jadikan staf kita patuh dan dengar cakap pengurus. Alright. Itu adalah satu tajuk bagi saya sangat penting sebenarnya. Okey. Macam mana jap saya pun lupa kandungan dia 27. Buka 27 jap. Mari kita buka jap. Saya nak dapatkan view je sikit kan. Ini sebenarnya saya bincangkan lagi, saya detailkan lagi pengaruh tu. Pengaruh, okey. Pengalaman saya bincang lagi tentang sasiah yang menjadi teras kepada kepercayaan. Saya detailkan lagi lah, okey. Prinsip-prinsip tu sasiah macam mana prinsip, pegang pada prinsip, okey. So ini adalah kena ada kompetensi muka surat 32 kompetensi. Tengok tajuk yang warna biru tu. Alright, tajuk warna biru. Okey, ini adalah bahagian saya perincikan lagi yang saya cerita tadi. Kalau tengok muka surat 38, kita akan nampak gambar rajah tu ataupun diagram tu yang saya tulis kepimpinan kan, matlamat, pengaruh kepercayaan, nak bina kepercayaan kena ada sasiah dan kompetensi tu dia. Tu dia benda sebenarnya yang saya cerita tadilah. Okey. Jadi dekat so habis kat situ kan. Habis dekat yang nombor 6 sampai nombor 7 pun tadi saya dah cover sekali. 4 kompetensi teras pengurus. Okey, 4. Tajuk nombor 7, 4 kompetensi teras pengurus, buku 39. Right. So, dalam konteks leader ni uh, dia kena ada kompetensi. Okay, kompetensi itu salah satu daripada aspek yang membina kepercayaan. Tengok diagram yang saya sediakan dekat muka surat 38 tu Baik, dalam kotak tu. So, competency is one of the element yang menjadikan kita boleh dipercayai selain daripada elemen kita ada sahsiah yang baik. Right. Kompetensi ni pecah pada dua sebenarnya. Right. Satu, kita sebut sebagai core competency. Satu, kita sebut sebagai functional competency. Right. Core competency atau functional competency, saya cerita functional competency dulu. Functional competency adalah kompetensi. Bila sebut kompetensi, dia merujuk kepada knowledge, skill and capability. Itu kalau saya sebut kompetensi lah. So, functional competency merujuk kepada kompetensi yang berkaitan dengan perjawatan seorang leader itu. Kalau dia ni adalah ketua jabatan finance, dia kena ada functional competency berkaitan dengan finance lah. Alright, spesifik bahagian dia. Dia kena tahu accounting equation lah. Dia kena pandai buat entry, dia boleh buat recon, dia tahu untuk AR, dia tahu AP, dia tahu nak buat financial statement dan semua tu. Alright, semua all the skill dia tahu. Dia mahir sebab dia adalah subject matter expert untuk jabatan dia. Baik. Itu satu part kita tak cerita sebab kita tak cerita okey seorang leader ni marketing kena ada kemahiran. Kita tak cerita yang tu. Kita tak cerita functional competency sebab dia merujuk kepada specifically kemahiran seorang manager dalam bidang dia. Tetapi yang kita bincang kat sini dalam POLC, Plan Organize Lead Control, ia adalah berkaitan dengan kompetensi nombor 1 tadi iaitu core competency. Core competency. Core competency ni adalah kompetensi kalau dulu-dulu orang sebut sebagai soft skill. Alright, soft skill. So, core kompetensi ni, dia adalah kompetensi yang diperlukan oleh semua orang selagi mana nama dia leader, sama ada dia CEO ke, CFO ke, CHRO ke, CMO ke, semua dia ataupun dia manager HR, manager marketing and finance, manager logistik, manager production, manager finance. Contohnya, selagi mana dia ni adalah leader, maka dia perlu ada kemahiran core kompetensi POLC ni, Plan Organize Lead Control. Dia boleh kena pandai merancang. Dia kena pandai organize susun tim dia. Dia kena pandai lead tim dia. Dia kena pandai control tim dia. Kerja dia paling banyak dekat L dengan C. L dengan C. Lead and control tu. Okay, lead control kena buat keputusan, kena beri arahan,
kena buat apa ni, kena selesaikan masalah, kena motivate staff, kena selesaikan apa isu-isu staff, dan membina budaya kerja, membinakan cohesion sesama dalam tim. Ya, kerja dekat L tu paling banyak berbanding dengan PO PO tu. LC tu paling banyak sekali. Baik. So ini adalah core kompetensi seorang leader yang dia kena mahir. Sebab nanti leader tertanya-tanya, apa kemahiran yang saya kena mahirkan? Dia punya kunci dia jawab kepada jawapan tu adalah kemahiran soft skill yang dia kena mahir adalah POLC. Kalau ada yang bertanya, kemahiran komunikasi duduk kat mana? Komunikasi adalah satu skill yang umum yang diperlukan untuk semua level dekat P, dekat O, dekat L, dekat C. Masa nak plan pun dia kena ada kemahiran komunikasi. Masa nak organize, nak susun tim, kena ada kemahiran komunikasi. Kena lead, kena ada kemahiran komunikasi. Nak control tim kita, kena ada kemahiran komunikasi. So, ia adalah satu kemahiran yang umum. Alright? Okay. Tapi, kunci dia, kalau seorang leader tu tanya-tanya, saya nak ada kemahiran apa, dia kena ada, dia punya ibu dia adalah POLC ni, Plan Organize Lead Control ni. Alright? Itu adalah. Tapi perincian untuk POLC ni sebenarnya ada dalam muka surat lain sebenarnya. Ada dalam muka surat. Tak salah saya nanti cek ada dalam muka surat yang ada yang saya perincikan lagi sebenarnya. Nanti kita akan jumpa. Okey, atas lagi sebenarnya. Okey, ini saya sebut secara asas sahaja POLC. Baik. Sekarang kita masuk kepada tajuk 8. Okey, balik semula kepada tajuk-tajuk awal tadi. Okey, tajuk 8. Tajuk 8 ni cara pengurus baru dapatkan kepercayaan pasukan. Okey, jadi ini adalah dilema. Dilema kepada pengurus, kan, pengurus baru 39 ya. Okey. Dilema kepada pengurus yang baru nak dapatkan kepercayaan ahli pasukan. Tapi ada dua situasi pengurus yang baru ni. Satu, pengurus baru yang dilantik daripada ahli pasukan dia sendiri. Dulu dia pun adalah apa ni, pekerja biasa je dengan kawan-kawan dia. Kemudian dia dilantik jadi manager atau leader. Satu lagi situasi, dia adalah manager yang diambil daripada luar. Jadi saya berikan pendekatan macam mana kalau pengurus tu dilantik dari kalangan ahli pasukan, saya dah bagi dah apa dia yang dia kena buat. Okay, step by step. No, contoh, cuba tengok muka surat 40 tu. Step by step tau. Nombor satu, jumpa seorang demi seorang staff yang kita jangka susah nak bagi kerjasama. Ini strategi. Alright, ini strategi. Kan, nampak? Saya nak bagi faham ni sebab nampak saya nak kita appreciate. Benda ni tak tak ada dalam buku leadership lain. Macam mana approach dia kalau dia baru jadi manager? Saya kita nombor satu kena buat apa, nombor dua kena buat meeting rasmi kali pertama dengan pasukan. Okay, kenapa kena buat, macam mana nak buat, right? Siap saya bagi sekali apa tu apa yang flow dia kena buat dekat dalam kolom bagaimana tu, alright? Okay, kemudian dua step utama. Kemudian motivasi, alright? Satu lagi kejap Kalau pengurus dilantik dari kalangan ahli pasukan, yang satu lagi jap saya tengok mana saya tertinggal kan? Oh, tak ada kat sini ya. Tak ada yang. Kat mana yang saya tulis? Pasal dalam film. Yang kalau dilantik daripada ahli pasukan luar. Macam mana tertinggal ke? Pelik juga. Dia patut ada dua tu. Satu yang kalau dilantik jadi kalangan ahli pasukan. Satu lagi sepatutnya daripada yang kalau dilantik daripada luar. Hmm, tertinggal ke Nabi? Nanti kita cek semula. Yang luar, Supaya- rasanya Hmm, yang luar kat, ya, sebab saya rasa kat belakang-belakang rasanya. ada kat belakang ke? Ya, ya, tengok baik. Sebab saya rasa saya buat sekali. Sepatutnya dia dekat situ lah. Cuba tengok tajuk Oh, saya boleh perasan lah. Saya ada tulis dua tu. Cara pengusaha mendapatkan kerjaan. Okay, motivasi. Tajuk 17. Pada personality. Okay, mungkin dekat 1 demi 3 kot.
Cuba tengok 1/3 jap. Praktikal one to one. 1/3 eh. Ha. Kaedah praktikal ni lah. Tambah. Jom. Oh, tak lah, bukan. Bukan. Bukan ni. Saya rasa tertinggal lah nanti. Nanti cek semula apa ni? Manuskrip awal dengan Y. Ni saya tengah check manuskrip ni. Tak ada ya? Tak ada. Manuskrip awal yang saya bagi pada Y yang sebelum dia pindah. Jangan saya saya takut ada benda tertinggal. Tak apalah, benda tu dia taklah besar sangat sebab kita pun ada cover kat belakang. Tapi saya pelik sebab saya ingat saya tulis. Apa tadi kau? Ha. Dia sepatutnya satu lagi tajuk. Uh, tadi pengurus tadi untuk pengurus yang apa? Yang dilantik daripada kalangan ahli pasukan. Satu Hmm. lagi sepatutnya adalah kalau dia itu adalah daripada pengurus daripada luar yang kita lantik. Ni kalau 1312 ni 1/4/2 sekejap jenis pasukan dan pendekatan yang sesuai. Bukan. Kan? Bukan. Tu konsep kata ni. Tak apalah. Nanti saya check semula yang tu. Saya takut tertinggal yang tu. Okey, kita sambung semula. Kita apa yang itu abaikan sebabnya itu kalau ada isu pun itu masalah cetakan lah tu. Hmm. Okey, baik. Kat mana tadi? Tajuk nombor okey, nombor 8 Okey, baik. So nombor 9 motivasi. Keperluan utama itu sekadar kefahaman je. Okey. Nanti bila baca nombor 10 8 ramuan kerjaan dalam pengurusan. Okey, muka 42. Right, ini saya senaraikan ada 8. 8 asas kalau kita nak seseorang tu nak berjaya dalam pengurusan. Pertama sekali ada clear goal. Yang kedua, principle based and empowering leadership. Maknanya dia seorang leader yang buat keputusan berdasarkan prinsip, alright? Yang ketiga, solid plan. Ada perancangan yang solid. Yang keempat, powerful execution. Kalau perancangan saja solid tapi execution tak power mana, kelongkang juga dia. Nombor 5, team yang strong. Nombor 6, workable system. Sistem yang praktikal. Nombor 7, high commitment. Nombor 8, crazy work ethic. So ini adalah prinsip yang saya pegang. Ini antara kalau macam posting-posting saya dulu dalam Facebook ke, ini antara benda saya tulis. Jadi saya incorporate masuk dalam buku ni. Alright? Benda yang asas penting. Ini berkaitan dengan apa ni pemikiran dan juga persediaan mental seorang leader tu. Baik. Settle kat situ. Baik, kita masuk bahagian C ya. Bismillah. Okey, masuk bahagian C. Memahami sifat dan tabiat manusia. Baik. Saya saya masukkan tajuk ni sebab kena faham leader ni sebenarnya dia banyak deal dengan manusia. Dia punya isu masalah ataupun masalah dia sebenarnya isu manusia. Kalau masa dia bekerja seorang-seorang dulu, dia okey je. Dia mungkin seorang pekerja yang baik, yang bagus. Alright, dia boleh perform. Tetapi once dia jadi leader, it is not just about his performance, tetapi it is about macam mana dia nak menggerakkan tim dia. Bermaksud bila dia nak menggerakkan tim, dia terpaksa memahami manusia. Bermaksud seorang leader itu tak dapat tidak daripada dia perlu memahami psikologi manusia. Sebab itu one of the element yang bagi saya penting untuk seorang leader tu adalah dia psychological conscious. Dia ada kesedaran psikologi. Macam dia nak cakap satu benda, dia faham ini sensitif ni untuk tim ada team members dia. Dia faham kalau cakap macam ni akan orang ni tak selesa ataupun boleh boleh menjatuhkan apa ni motivasi tim dia. Dia ada that psychological conscious, alright? Tapi nak membolehkan dia pergi level itu sebab bagi leader baru, muda contohnya, dia mungkin tidak ada pengalaman yang dia tak nampak sisi pandang ataupun sisi perspektif dari sudut psikologi team members dia. Oleh itu bagi saya penting untuk saya masukkan tajuk ni. Tu tujuan dia. Kenapa saya masukkan tajuk bahagian C ni? Okay, memahami sifat asas manusia. Saya kalau buka muka surat 45 tu, okay, saya cerita dulu apa asas dia. Contohnya
Manusia nak difahami dahulu. Manusia suka dipuji. Muka 46 item apa ni? Item nombor 2 tu. Manusia hargai pembangunan diri. Manusia ingin dibimbing oleh mereka yang layak. Nampak? So, bila dipaham, kalau tim saya nak dibimbing oleh saya dan saya tu mesti layak, jadi macam mana saya nak jadi layak? Jadi untuk kita jadi layak, of course lah, nak tak nak, seorang leader tu kena kena meningkatkan kompetensi dia. Tambah ilmu dia, dia kena baca buku, dia kena kena berfikir, dia kena merancang, dia kena senang cerita dia dudukkan diri dia dalam SDP, Self Development Program yang dia buat sendiri untuk diri dia supaya dia ada kompetensi yang 2 3 4 kali ganda lebih daripada tim dia sampai tim dia rasa oh okeylah bos saya memang layak. Dia memang kompeten orang dia. Tak adalah macam anak buah cakap, alamak, okey, bos kita ni, kita lebih pandai pada dia. Bila ada team members mula fikir dia orang lebih pandai daripada ketua, sejak pada itu, on that particular moment, dia akan tidak ada respect kepada leader dia. So that's why penting itu, nombor 4 tu. Nombor 5, staff yang lebih tua dan berpengalaman suka diminta pandangan dan buah fikiran dia. Manakala ada staff yang lebih tua, kita akan tanya-tanyalah pandangan dia. Kan sebab dia suka nak ditanya pandangan dia. Kan sebab mungkin dia rasa dia ada pengalaman. Mungkin dia nak dihargai dari sudut itu. Itu kefahaman kita. Okay, nombor 6, manusia tak suka kena bebel. Jadi jangan membebel. Nombor 7, manusia tak suka kena sindir. Alright? Manusia tak suka kena umpat. Okay, manusia tak nak disayangi, ada rasa kepunyaan. Manusia akan bina posesi dan standard sendiri kalau tak ada posesi dan standard pengurus. Manusia tak suka perubahan tanpa tahu apa sebab dia. Okay, ini semua pengalaman daripada pengalaman saya dia dengan manusia. Alright. So itulah bacalah sampai item 13 tu. Itu adalah perkara-perkara yang manusia tak suka. Jadi kalau leader tak tahu psikologi manusia ni, jadi takut-takut dia terbuat benda tu. Sedang keadaan dia tak nampak sisi pandang yang kita dah bagi dekat dalam tajuk ini. Alright. So habis kat situ dan juga saya juga tak ketinggalan. Saya letak juga memahami karenah Gen Z sebab Gen Z ikut statistik, okay, by 2025 Gen Y and Gen Z membentuk 70% daripada workforce dekat Malaysia ini. Lagi another 5 years contohnya Gen Z akan menjadi dominasi. So whatever Gen Z punya kriterian, ciri-ciri dia, ia adalah penting untuk seorang leader faham. That's why saya letakkan sekali kat situ. Nanti boleh bacalah apa apa kerenah dan pemikiran Gen Z ni yang saya dah bagi beberapa point kat situ untuk supaya leader tu faham. Okay. Apa ni Gen Z tu macam mana dan mereka boleh apa ni accordingly supaya mereka boleh createkan satu strategi ke macam mana dia nak deal dengan Gen Z. Setiap dapat satu point tu yang saya letak tu ada pendekatan yang kita dah cadangkan apa leader kena ambil untuk yang berkaitan dengan setiap satu point tu. Point 1 sampai point 9 yang berkaitan dengan Gen Z tu ya. Apa pendekatan manager kena buat pun kita dah bagi sekali. Nampak tak? Itu bagi saya benda tu yang akan membantu manager untuk memahami manusia itu sendiri. Okay? Kemudian tajuk seterusnya dalam bahagian D. So kita nak habis dah bahagian 1 itu bahagian D ni. Iaitu pemikiran, prinsip dan kesilapan pengurus. So bahagian D ni antara yang paling, ini antara yang penting. Baik. Saya start dengan tajuk 13. 4 cara fikir zalim yang mesti dihindari. Buka muka surat 59. Okay. So saya cerita dekat situ mulakan dengan saya cerita tentang adil kan, apa itu adil, definisi adil. Kemudian saya cerita dah apa benda yang cara fikir ataupun kita panggil cognitive bias yang kita kena hindarkan. So ini antara yang benda yang kita ini saya dapat daripada pembacaan kita. Of course sebab ini adalah hasil daripada nukilan apa tu apa ni orang para pakar dalam psikologi. So dia come up dengan all this cognitive bias dan tapi saya ada rujukan kita journal ke apa buku rujukan semua tu saya dah mention dekat dalam bibliografi boleh rujuk kat situ. Baik. Jadi saya nyatakan ada beberapa efek, contohnya halo effect contohnya kan. Saya cerita pengalaman saya contoh 1 contoh 2 yang berkaitan dengan halo effect tu. Macam mana saya lawan halo effect tu dan macam mana ia memberi impak kepada pengurusan saya. Ada 3 contoh lagi saya dah bagi untuk halo effect, right? Ya secara praktisnya, ya secara pengalaman saya, apa yang saya lalui. Yang kedua, group think. Okay? Yang ketiga,
confirmation bias, muka surat 63. Alright, macam mana nak atasi confirmation bias? Sampailah kepada availability heuristic, pun sama juga. Okey, iaitu yang akhir sekali. Kemudian saya sentuh juga tentang tajuk 14, muka surat 64. Okey, tajuk 14 muka surat 64. Red team ataupun red ataupun devil advocate. So red team atau devil advocate ni dalam corporate kita dengan sengaja kita membina satu team dalam 2 orang 3 orang macam tu. Kerja tim ni adalah dia bantai. Dia akan counter balik apa-apa cadangan, tapi bukan counter guna emotion, bukan counter sebarangan sembrono, tetapi di counter balik dengan facts and data ataupun logik yang tinggi, high level of logic. Alright? Supaya satu-satu keputusan tu nak dibuat tidaklah shock sendiri. Kerja dia bantai ataupun kerja dia akan cari lompong-lompong supaya kita boleh bincangkan lompong-lompong itu secara lebih matang lagi. Okey, faham eh? Itu red team. Kenapa perlu ada red team dalam satu organisasi? Ini pengurusan. Kemudian saya pun sentuh tentang Six Thinking Hats. Six Thinking Hats ni saya pun baca Lateral Thinking Edward de Bono. Ni buku lama saya baca ni masa saya tingkatan dulu. Masa sekolah lagi. Saya dah beli buku ni, saya dah baca. Edward de Bono ni, Six Thinking Hats ni. So ada 6 topi semua sekali, tapi yang terbaru ada 7 topi. Tak apalah. Kita pakai 6 topi yang asal. Original dia. Ada 6 topi semua sekali. 6 topi ni sebenarnya dia bukan soal mungkin Ani kena check balik Ani punya, saya tengok ada konten Ani buat tu. Tapi six hat ni bukan soal kita nak memahami staff, bukan. Ni bukan soal apa tu apa ni color apa ni brand color, bukan. Ini bukan brand color. Ini six thinking hat Edward de Bono, brand color tu lain. Alright. Six thinking hat ni kita gunakan untuk bila mana contohnya ada satu diskusi, kita menggunakan keenam-enam topik ini semasa diskusi itu untuk kita mendapat satu keputusan yang melihat kepada pelbagai perspektif dalam beberapa konteks. Contoh, bila kita pakai topi biru ni adalah jenis pemikiran yang berstruktur. Mana sentiasa dia nak ada nampak the big picture tentang satu benda, dia nak nampak illustration, dia nak ada apa ni, nampak apa ni keteraturan, kepatuhan kepada standard. Itu topi biru. Maksudnya, katalah contohnya kita dah bincang. Last kali tu kita mesti akan fikir macam mana kita nak susun semua benda kita bincang ni supaya dia menjadi satu bentuk yang actionable, tindakan yang boleh dilaksanakan secara berstrukturnya, supaya apa yang kita bincangkan tadi dapat dilaksanakan secara praktisnya atau pemikiran dia. Tu kena pakai topi biru bila akhir satu diskusi. Alright? Topi putih pula. Kenapa kita kena pakai topi putih? Topi putih ni topi analytical, dia objektif, dia tengah data. Okey, contohnya bila ada orang cakap satu benda, satu statement, dia pakai topi putih. Pakai topi putih, mana data? Kan, ini siapa ajar topi putih? Ini sebab Al-Quran ajar. Al-Quran kata, kan, in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu 'ala ma fa'altum nadimin. Kalau datang pada seseorang kepada kamu bawa satu berita, fatabayyanu, kamu kena minta bukti. So, bila pakai topi putih, satu statement keluar je, kalau saya punya pemikiran, saya akan tanya, di mana, apa reference kepada data itu? Adakah data itu valid? Adakah data itu based on your opinion saja, tanpa ada sandaran kepada study ke, ataupun kajian ke, ataupun ada empirical data empirical ke? Anything. So, apa bukti, senang cerita. Apa bukti? Okay, itu topi putih. Topi merah pula kita pakai sebab kita nak menggunakan intuition kita, gerak hati kita pula. Apa kita rasa tentang satu projek ni? Kita rasa tak sedar hati ke? Kalau tak sedar hati tu kuat, there must be something wrong. So, kita pakai pula topi putih. Kenapa pakai topi hijau? Topi hijau ni adalah pemikiran kreatif. Dia bila dapat satu idea, okey, dah dapat idea ni, kita fikir kreatif pula. Katalah kita buat macam ni, apa kata buat macam ni pula? Apa kata kita buat macam ni pula? Tu topi hijau. Ni saya cerita ringkas je tau. Nombor 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 apa ni? 5, topi kuning. Topi kuning ni topi positif. Okey, dia akan fikir positif. Okey, macam mana projek ini kalau kita berjaya, macam mana? Apa impak kepada organisasi kita? Topi hitam adalah topi kritis, ragu-ragu. Kan, risiko. Apa masalah? Dia akan fikir masalah. Kita akan cabar. Betul ke benda ni? Apa kata kalau ada masalah macam ni? Apa risiko akan berlaku? Apa impak dia? Itu topi hitam.
Senang cerita, six hacks thinking hack ni yang kita gunakan apabila kita ada satu discussion ke contohnya, ataupun kita nak buat satu keputusan ke, kita gunakan enam thinking hack ni. Ini sebenarnya maksud yang dimasukkan dengan six thinking hack. Okey, Edward de Bono. Asal buku dia buku lateral thinking, pemikiran selari nama dia. Bahasa Inggeris ada, bahasa Melayu pun ada. Okey. So, tajuk ke habis itu. Ada soalan tak setakat ni? Boleh boleh follow tak? Bismillah. Boleh follow tak setakat ni? Mungkin boleh type dekat ruangan chat tu kalau tak nak cakap pun. Boleh boleh respon dulu. Saya nak tengok kita boleh follow tak lagi setakat ni? Boleh, boleh. Okay, baik. Terima kasih. Boleh, boleh. Boleh, okey, baik. Okey, settle kat situ ya. Kemudian barulah kita masuk kepada tajuk yang bagi saya antara tajuk yang paling paling penting. Okey, antara 13, 14, 15, 16 tu bagi saya ni antara tajuk yang paling penting. 15 tu antara tajuk yang paling penting lah sebenarnya kita. Bukan antara tajuk paling penting lah dekat bahagian D tu. Okey, tajuk 15 . Dan selepas tu baru tajuk 16. Okey. Baik, tajuk 15 muka surat 66. Baik, okey. So, tajuk ini, prinsip ini sebab kenapa saya kata penting, pasal ia adalah something yang saya apa ni practically saya apa ni saya apa ni apply dalam hidup saya ke ataupun dalam konsep pengurusan saya. Okey. Contohnya ada banyak prinsip yang saya share. Antaranya kita mula dengan niat yang betul. Okey, mana sebelum buat satu benda tu clear betul apa objektif kita, kan? Yang kedua, jadilah adil. Yang ketiga, sentiasa bersedia ada perancangan. Okey. Prinsip-prinsip ini sebenarnya dia adalah joran. Dia bukan ikan. Ikan itu adalah hasil daripada keputusan. Ikan adalah keputusan yang kita buat. Manakala prinsip adalah joran, dia adalah alat ataupun tools yang membantu kita untuk membuat keputusan, untuk mendapatkan ikan. Ikan tu keputusan. Prinsip adalah joran dia. Jadi once kita gunakan joran, kita faham joran ni, kita 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 boleh apply joran ni, kita boleh dapat ikan sebanyak mungkin. Jadi seorang manager kalau dia faham joran, dia boleh buat keputusan dengan baik. Dia boleh dapat ikan. Boleh dapat ikan besar. Contohnya kan ikan yang berkualiti tinggi. Maksud dia macam tu prinsip ni. Tu bagi saya penting. Okay, kita ada tajuk keempat, tuai apa yang kita tanam. Tajuk kelima, jangan buat andaian tapi sahkan. Ini adalah benda penting. So ini antara benda yang paling banyak merosakkan organisasi. Tajuk nombor apa ni, item nombor 5 tu. Jangan buat andaian. Andaian tu adalah benda yang paling banyak merosakkan dalam organisasi. Sebab benda tak confirm tapi kita buat andaian, disupport pula oleh setan, dia tambah lagi perisa-perisa, Maggi lah, rempah ratus lah, kan. Jadi cerita tu menarik. Jadi rosak organisasi. Kat sini, ini benda yang paling penting. Saya dah beri sekali kat situ macam mana kita nak atasi isu andaian. Saya dah berikan sekali. Tajuk nombor 6, sentiasa tetapkan standard yang tinggi, jadilah proaktif. Okay, sentiasa belajar, rendah diri, berempati, tiada kejutan, no surprise element. Ini biasa kadang management macam tu. Dia suka surprise, kan? Suka surprise. Benda-benda yang melibatkan contohnya, okay, commission staff ke contohnya, tiba-tiba keluar memo je. Tanpa panggil dulu staff tu, bincang dulu, beritahu situasi dia apa, beritahu dulu bahawa kita akan buat perubahan ini, minta pandangan semua, tapi pandangan tu more kepada kita nak dapatkan feedback je, dan only then kita keluarkan memo. Ini keluar memo terus, kan? Itu surprise tu. Dalam konteks management tak boleh ada surprise macam tu. Surprise ni kalau surprise birthday ke, surprise nak bagi cuti beraya lama-lama ke, itu tak ada masalah. Surprise yang berkaitan dengan staff ni, terma dan syarat kerja dia, itu tak boleh ada surprise. Itu prinsip yang saya dapat daripada pengalaman. Nombor 12, wujudkan clarity. Mesti sentiasa kejelasan, ada jelas. Jangan ada tinggalkan lompong-lompong yang tak jelas dalam management. Bila tak jelas, tim kita akan start buat andaian. Balik semula pada prinsip andaian tadi. Kemudian tajuk 13 dan seterusnya. Ada banyak tu. Prinsip saya tegas lah, kan. Okey, last sekali tegaslah saya letak. Kemudian masuk tajuk 16, saya sentuh tentang 36 kelemahan dan kesilapan pengurus. Okey, 36 kesilapan ni saya pecahkan kepada tak salah saya 3 bahagian. Pertama sekali, kesilapan dan kelemahan dengan pihak atasan. Apa seorang manager selalu buat silap dengan pihak atasan? Contohnya, tak berusaha nak faham jangkaan pihak atasan. Dia tak cuba pun faham apa expectation pihak atasan. Contoh. Nombor 2, blur.
Okay, sebab baru dia lantik jadi pengurus. Alright? Tak buat keputusan, tak buat laporan, kan? Tak buat kemaskini apa kepada pihak atasan. Sangka buruk dengan pihak atasan. Kena push follow up nak baru nak buat. Alright. So itu untuk yang berkaitan dengan pihak atasan. Kemudian kelemahan leader untuk kelemahan kesilapan leader dengan ahli pasukan. Itu muka surat 84. Alright. Adalah item saya cerita tak buat perancangan, berat sebelah, tak adil, kurang komunikasi, percakapan tak jelas. Itu semua tu nanti boleh baca. Maknanya itu kesilapan dan kelemahan dengan ahli pasukan pula. Okey. Dan tak salah saya ada satu lagi. Ke itu je tengok Okey. Tengok sampai musa berapa 93. Tu je, dua je Dua aspek je saya lupa ingat tiga. Saya pun dah lupa dah. Okey baik. Tu dah dan perincian setiap satu point tu saya dah berikan sekali perincian dia. Saya dah syarahkan apa benda yang berkaitan tu. Nanti kalau nak faham boleh baca. Saya tak expect you guys baca semua. At least dapatkan idea dia sahaja supaya only then content kita buat tu dia hit dan kita boleh hit betul-betul. Ini masalah yang biasa berlaku dalam organisasi dan inilah yang audience kita nak selesaikan masalah ni. Alright? Macam tu. Settle kat situ, habis Alhamdulillah. Selesai lah. Kan? Dan kita habislah bahagian A sampai bahagian D. Itu yang saya kata banyak kepada dari sudut teorinya, dari sudut kefahaman dia. Okay? Baik, sekarang kita masuk kepada bahagian E pula. Alright? Saya tak nak lama, saya akan cerita konsep dia saja. Baik. Bahagian E itu kita start dengan muka surat 95. Okay, mari kita tengok 95. Okay, 95 itu kita start dengan 4 peranan tanggungjawab utama pengurus. Alright. Ini saya perincikan. Tadi kita ada cerita secara asas tentang POLC kan. Tapi kali ini saya detailkan plan tu apa, organize tu apa, alright, lead tu apa, macam tu, right? Jadi dekat muka surat 96 tu saya detailkan plan. Okey, macam mana nak plan kan? Dia kena comply dengan apa ni semata punya prinsipal atau semua tu yang saya gunakan untuk strategic planning lah. Okay, organize tu apa yang kena buat dalam organize semua tu saya dah perincikan. Alright, apa yang seorang leader kena buat dalam aspek organize nak susun team tu. Kemudian lead tu kena buat apa? Beri arahan lah kan. Bimbing staff tu bacalah. Tu semua benda kena dalam lead. Dan kemudian last kali maknanya muka surat tadi 90 berapa tadi? 95 tadi sampailah muka surat. Okey. Apa ni? Sampailah muka surat 110 117. Muka surat 120 tu habislah POLC tadi. Tu 93 95 sampai muka surat 120 itu saya cerita bab POLC sahaja. Plan Organize Lead Control. Okay. Antara paling banyak juga saya cerita dekat lead tadi lah yang buat keputusan semua kan. Macam tu. Okey. Habis kat situ. Okay. Nanti boleh baca. Nak faham lagi boleh baca. Boleh bacalah satu-satu. Okay. Kemudian habis kat situ dah cerita detail POLC. Apa soal manager kena buat dalam konteks POLC. Kita bincang pula 18 tindakan kena buat bila dia lantik jadi pengurus. Nama ni. Ada 18 semua sekali. Sorry, 17. 17 tindakan semua sekali yang kena buat bila jadi pengurus. Start daripada pengesahan rasmi lantikan, faham tugas jadi. Nampak tak? Saya cerita kat sini step by step. Macam mana nak jadi leader. Kan? Konten kat sini penting kalau nak buat konten kat sini. Tak boleh buat konten seorang leader tak tahu apa nak buat. Jadi ini benda dia perlu follow je apa ni perlu follow je senarai ini. Kan tak ada buku yang cerita apa yang dia kena buat satu persatu tapi kita masuk kat dalam ni. Okay, nombor 3 memahami jangkaan, nombor 4 memahami had kuasa kalau ada. Nombor 5 dapatkan fahamkan polisi dan SOP. Nombor 6 fahami sampailah 17 laksanakan kerja rutin. Kan? Step by step kita dah bagi dah kepada panduan kepada kalau jadi leader, ini panduan dah ada. Kenapa Kenapa tak diberi panduan ni kepada semua manager? Kenapa CEO ataupun founder-founder masih pening lagi? Kan? Macam mana nak latih? Dia pun tak tahu. CEO ni dia boleh bangunkan bisnes sendiri. Tapi ramai CEO dia tak boleh nak transfer knowledge tu ataupun nak ajar tim manager dia satu persatu apa kena buat. Dia tak ada susunan tu. Tapi kita ada kat sini. Kenapa kita tak sampaikan value ini kepada market kita? Alright, nanti baca lah. Okey.
Saya detailkan pula. Tadi 1 sampai 17 tu saya detailkan dekat dalam kotak tu kan. Nombor 1 pengesahan rasmi saya perincikan satu persatu apa kena buat. Mana bukan senaraikan saja. 1 sampai 17 tu saya perincikan satu persatu supaya dia boleh faham lagi. Okey. Baik, inilah value kita nak sampaikan kepada founder. Mana ada buku buku management yang cerita macam ni. Kan saya tahu sebab saya banyak baca buku. Saya ada leader, saya pembaca buku. Saya suka beli buku. Kat rumah saya ada beratus buku. Kan? Jadi saya tahu bukan semua buku dan banyak buku tak ada yang sentuh macam ni. This is the value yang kita nak sampaikan kepada audiens kita. Okey, 12 tajuk 12 bentang perancangan dapatkan komitmen kan. Satu persatu sebenarnya saya dah bagikan. Okey, masuk tajuk 19. Tajuk 19 pendekatan berdasarkan personality staff dan kematangan pasukan. Macam mana pula kalau kita nak apa ni? Kita nak mengambil pendekatan dengan staff kita. Saya senaraikan ada 10 jenis staff ni. Staf penstruktur, staf pendaki, staf ahli kosmetik, staf encik sempurna, staf kaki motivasi, staf dalang dan sebagainya. Macam mana kita nak deal dengan staf yang macam ni? Ada kaedah dia sekali. Bukan kita senaraikan saja. Tapi saya dah berikan sekali. Macam mana apa yang kita kena buat untuk setiap satu jenis staf. Ya, jenis staf. Kalau macam tukang motivasi pun. Jadi suka borak ni. Borak kan bagi motivation. Kita bagi dia part mana yang dia bagus kan. Mak risau. Jenis risau. Takut. Semua takut. Takut ini, takut ni. Kan? Takut untuk. Nak buat kita takut macam-macam takut dia. Macam mana nak handle? Macam tu lah. Okay, boleh baca nanti untuk nak faham. Kemudian tajuk yang 20. Tajuk 20 pengendalian mesyuarat dengan ahli pasukan. So mesyuarat adalah satu method, satu alat apa ni yang manager ataupun leader gunakan untuk dia mendapatkan keputusan, untuk dia mendapatkan idea dan sebagainya. So, mesyuarat adalah satu tool, satu alat yang penting untuk manager. Kalau manager tak tahu nak handle mesyuarat secara proper, maka mesyuarat itu akan jadi tak berkesan. Jadi bila meeting tu staff dia pun pening dengan manager. Dia nak apa benda ni kan. Manager ni handle meeting pun huru-hara, nampak tak? So nak handle meeting pun tak tahu agenda. So apa saya buat? Saya masukkan sekali agenda itu dalam ni. Okay, kalau tengok muka surat 144 tu, muka surat sebelah dia tu, saya masukkanlah agenda dia apa, nombor 1 apa. Nombor 2 nak pengesahan minit mesyuarat. Saya siap sekali dengan skrip sekali apa nak cakap. Tak ada buku yang memperincikan macam mana nak handle mesyuarat dalam buku tu siap dengan skrip sekali. Bukan cerita tentang macam mana nak buat, tapi dengan skrip sekali. Kenapa kita tak keluarkan value ni kepada pasaran? Tak ada. Mana ni orang tanya kalau saya pergi banyak syarikat, dia punya mesyuarat dia huru-hara. Apa impak bila mesyuarat huru-hara? Minit mesyuarat semua tak ada. So dia akan bincang benda yang sama berulang-ulang kali. Apa impak dia? Mereka akan bincang. Bukan ke benda ni kita dah bincang dulu. Ya. Dah bincang dah apa jadi tak tahu. Tak tahu apa jadi. Rekod semua, minit semua tak ada. Bila masuk bincang tu, okey, apa isu kita itu je. Kan tak ada agenda proper. Jadi ini kita bagi siap-siap dah. Apa contoh dia? Agenda proper yang dia boleh buat secara ringkas, kan? Apa masuk di perkara berbangkit dengan skrip sekali nak cakap macam mana pun saya dah ceritakan. Kita buat asing-asing warna lagi. Kan? Kalau skrip tu warna benda ni saya lupa dah. Apa ni nama warna ni? Dia bukan macam merah, macam brown macam tu. Kita saya detailkan lagi. Ini yang kita cerita ni adalah practically apa kita buat dalam our own team kita. Bila kita meeting nanti kalau Amal join meeting kita nampak benda ni bahkan yang kita punya lebih detail lah sebenarnya. Saya dalam ni kita taklah cerita detail sangat kan. Baik, habis kat situ. Masuk tajuk 21. 5 persediaan sebelum sesi one to one dengan staff. So one of the situation yang manager ni kena handle, kena hadapi adalah sesi one to one dengan staff dia. Kan? Dia bukan bagi arahan secara umum selalu. Dia akan jumpa staff dia, panggil seorang-seorang. Jadi kalau nak panggil seorang-seorang tu, apa dia kena buat tak tahu. So saya dah detailkan kat sini. 5 persediaan dulu apa dia kena buat sebelum dia nak jumpa dengan staff. Okay? Nombor 1 apa, pastikan objektif. Nombor 2 dapatkan data.
lebih lanjut. Nombor 3, silakan flow ataupun agenda kan. Tulis. Nombor 4, jangkakan kemungkinan kalau jenis staff tu jenis marah. Kita dah ready dah. Skrip apa apa nak buat. Kan kalau dia jenis pemarah kan. Apa kita macam nak diffuse situation tu. Apa kita kena cakap, ayat kita macam mana. Kalau dia jenis pelembut macam mana dan sebagainya. Nombor 5, sediakan skrip untuk setiap agenda, okay, dan sebagainya. Baik. Habis kat situ. Kita mana nak jumpa staff pun, nak persediaan sebelum jumpa staff pun, kita dah detailkan kat situ. Value ini kita tak sampaikan kepada kepada market. Alright. Nombor 22, pengurus buat kerja operasi juga atau beri arahan saja. Maknanya ada persoalan, pengurus ni, ada yang pada macam pengurus, dia beri arahan je. Kenapa beri arahan? Saya pengurus. Jadi saya timbulkan persoalan ini dan saya jawab dekat situ. Supaya kita faham apa stand sebenarnya seorang pengurus tu. Bermaksud, sebab apa saya masukkan persoalan ni? Sebab kan, balik pada vision kita. Kita nak jadikan buku ini panduan lengkap seorang manager. Panduan lengkap seorang leader, panduan lengkap seorang manager. Saya masukkan sekali lah persoalan itu. Nanti boleh baca. Tajuk 23, kaedah praktikal untuk sesi one to one dengan staff. Ini praktikal pula. Macam mana kita nak buat cara lebih detail. Okey. Yang ini saya dah masukkan tadi persediaan untuk one to one. Yang ini sesi dia pula. Okey, kalau baca ya. Kalau tengok tajuk cuba tengok tajuk awal tadi. Tajuk awal tadi, tengok yang tajuk 23.1. Tengok tajuk 23 kaedah praktikal untuk sesi one to one dengan staff. Tajuk 23.1 sampai 23.10 itu semua adalah situasi-situasi yang seorang leader atau manager kena hadap dengan staff dia. Apa dia? Kali pertama nak handle sesi perjumpaan dengan sebagai ahli pasukan. Kendalikan isu prestasi staff. Beri arahan delegasi tugas kepada pasukan macam mana. Nak bagi motivasi kepada staff macam mana. Nak beri bimbingan kepada staff macam mana. Nak buat keputusan macam mana. Nak kendalikan sesi maklum balas. Nak kendalikan sesi jom chat dengan staff. Kendalikan isu disiplin staff dan nak beri pujian. Apa itu sesi jom chat? 23.8 tu nanti baca sendiri. Saya tak nak terangkan. Tapi konsep dekat sini, ini praktikal dah. Kalau seorang manager tu, hari esok, dia nak jumpa staff dia untuk dia nak panggil seorang staff tu, dia nak pump sikit motivation. So, dibuka je tajuk 23.4, buka muka surat 23.4, mana 23.4? Sorry, muka surat 23.4, muka surat 161 tu ayat 169. Okay, 169. Dibuka muka surat 169. So, dia jumpa tajuk beri motivasi kepada staff. Dia baca tajuk tu saja. Baca tajuk tu saja. Apa kena buat, kenapa kena buat, apa nak cakap. Nombor 1. Nombor 2, apa kena buat, kenapa kena buat, apa nak cakap. Saya dah bagikan guide tu satu persatu. Tak ada buku leadership yang bagi guide macam ni. Saya boleh cakap sebab saya tahu. Kalau ada, tolong beritahu saya. Okay, kalau jumpa dalam pasaran, buku leadership yang beritahu guide macam ni, siap dengan skrip, tolong beritahu saya. Kalau ada, bagi tahu saya. Kalau ada. Okey. Dia buka je muka surat ni, dia dah ada, bukan semestinya dia ikut 100%. Kena ingat bila kita buat konten ke nanti, bukan seorang manager tu ikut 100%. Langkah 1, langkah 2 sampai langkah terakhir ni, sampai langkah apa? Langkah 6 ni. Tak. Tetapi at least yang saya dah buat ni, dia memberi panduan kepada manager itu secara propernya apa yang dia nak buat apa masa sesi itu. Okey, faham ya? Dan sentiasa kalau tengok kalau banyak dalam panduan-panduan yang saya bagi untuk banyak situasi yang manager kena jumpa staff itu, akhir sekali saya biasakan letak pelan tindakan. The same thing kalau saya coaching pun. Habis saya coaching tu, saya akan dengan yang klien saya coaching, buat satu Excel, buat dalam Google Sheet ke, pelan tindakan. Ada nombor, ada apa inisiatif dia, ada PIC dia, ada deadline. Alright? Pelan tindakan. Apa kena buat satu persatu. Habis sesi tu, kena ada pelan tindakan. Pelan tindakan yang akan menterjemahkan dia akan jadi tindakan. Okey? Habis kat situ. Bacalah. Tengok tajuk 23. Masuk tajuk F pula. Tajuk bahagian F. Okey? Tajuk 24. Mendapatkan ahli pasukan berkualiti. Saya masukkan pula juga. Macam mana seorang manager? Sebab manager akan terlibat sekali dalam konteks mendapatkan ahli pasukan dia. Jadi saya beri pula dalam panduan kepada manager itu, macam mana nak handle
sesi interview secara structuredly, secara berstruktur. Tengok tajuk 25 tu. Okay. 25.1 perkenalkan diri ahli pasukan, nombor nilai pengetahuan skill sedia ada, beri penerangan. Ini kalau sorry. Ini 25 tu proses untuk onboarding. Bila calon tu bila staff baru masuk, itulah proses yang calon tu calon tu kena lalui, yang manager kena kena pastikan dilaksanakan. Itu proses dia. Kita panggil onboarding proses ya. Tapi untuk untuk nak dapatkan calon tu, kita tengok kepada tajuk 24, itu muka surat 191. Buka muka surat 191. Muka surat 191. Okey. 191. Okey. 191. Baik. Okay, proses temu duga calon. Okay, saya dah bagi dekat situ. Temu duga calon ni penerangan dia apa, kan? Apa tips dia, kan? Dan kemudian apa flow dia? Flow dalam temu duga tu. Flow temu duga tu buka muka surat 193. Even flow temu duga pun kita dah bagi dah. Seorang manager tu tak ada pengalaman. Macam mana nak temu duga staff? Buka muka surat 193, dah ada kat situ. Mula-mula sekali set the tone, beri salam, pengenalan diri, beri prinsip, kita beritahu pada calon tu prinsip, kena bercakap dengan jujur, kan. Nombor 4, memeriksa persediaan calon. Nombor 5, kenali calon lebih dalam lagi, mengesahkan dan mencari kesepadanan. Alright. Ini flow ni exactly flow saya interview. Kalau saya interview, exactly inilah flow dia sebenarnya. Okay, inilah kompetisi dia. Okay, inilah sasiah dia pula, dan seterusnya sampai habis. Ada panduan. Sekalipun mungkin dia tak gunakan semua sekali dalam panduan ni, tetapi sekurang-kurangnya manager tu ada idea nak handle interview macam mana secara lebih komprehensif dan berstruktur. Okay? Kenapa value ni kita tak kedepankan dekat dalam pasaran kita? Sebab inilah benda, antara benda yang dia pening, dia tak ada panduan. Bos suruh je. Okay, interview lah. Bos suruh je interview. Nak tanya macam mana tak tahu. Struktur dia macam mana tak tahu. Dah ada dalam buku ni. Saya cerita, bukan sekadar cerita apa kena buat. Tapi siap dengan soalan sekali. Sama ada. Kolom ketiga tu. Skrip lagi kita bagi. Contoh. Skrip. Maknanya, kalau kita cerita je apa kena buat, mungkin nak cakap tak reti. Tapi skrip bagi. Skrip tu boleh highlight sebagai satu selling point yang penting sebenarnya. Tunjukkan contoh. Okay, macam nak handle interview. Kita dah bagi dalam buku ni. Kita nak handle interview. Satu persatu kita dah bagi. Siap kita bagi skrip. Contohnya lah. Kita kata. Contohnya kita sebut. Contoh, saya tak tahu you guys ada kreativiti sini buat. Tetapi this the value. Kenapa tak push value ni ke depan? The book itself has its own value. Kan? Point dia. Okay. Baik. Kemudian habis kat situ, kemudian masuk bahagian C. Bahagian C tu saya cerita macam mana kita nak membina pemimpin makan datang. 12 kaedah nak bina pemimpin yang berprestasi tinggi. Tu baca je. Kaedah nak bimbing dan latih staf, kepimpinan berdasarkan situasi latihan dan bimbingan staf baru. Itu pun ada kaedah dia juga, secara praktikalnya. Masukkan juga bahagian H, membuat perubahan dan mengurangkan penolakan. Macam mana nak, kalau ada satu perubahan nak dibuat, macam mana nak buat perubahan tersebut? Manager akan terlibat dengan perubahan. Macam mana buat perubahan tersebut? So, apa kaedah dia? Kita bincangkan dengan tajuk 28 tersebut. Nanti baca. Bahagian I, berkenalan kepada pengurusan prestasi. Macam mana, performance tahun ni macam mana? Cuma saya tak cerita detail lah. Yang ini, kalau nak cerita detail, buku ni akan jadi satu lagi tebal. Dia akan satu kali ganda lagi tebal dia. Akan cerita detail yang bahagian I tu. So, saya cerita secara asas saja. Bahagian J, pengurusan disiplin ahli pasukan, macam nak handle. Bagi saya tak cerita detail juga, tapi point dia saya cerita kat situ, kalau kesalahan serius dengan berat, kena pass pada HR. Okay, HR tu adalah partner dia. Okay. Bahagian L, menjadikan SOP. Okay, saya cerita sikit SOP. Bahagian M, pelaporan dan pembentangan. Okay. Memahami pemikiran jagaan pihak atasan. Okay, 5 persediaan sebelum buat pembentangan. Sesi pembentangan, cadangan, proposal, pelaporan, panduan untuk buat pembentangan kepada pihak atasan. Itu bab pelaporan pula. Sebagai menutup buku ini. Baik. Habis. Saya ada cerita habis dah ni. Alright. Saya nak tanya dulu. Okay, sebelum saya nak tanya. Saya nak buka dulu. Ada soalan ke tidak setakat ni? Boleh faham atau tidak konsep buku ni yang kita nak ketengahkan? Silakan. Saya nak respon pada semua dah. Okay, kita start dengan Hanif dulu ke? Sebab Hanif dah run ads pun. Hanif, setakat ni faham tak? Okay, boleh follow tak? Ataupun ada soalan sekali tak? Sekali kan? Saya rangkumkan sekali. Sila ni. Faham.
Faham, Okay. tak ada soalan. Tak ada soalan eh? Kena, kena banyakkan kreatif pasal ni kot. Pada pemimpin, pengurus. Ya. Tapi Ani nampak tak? Di mana part-part yang kita boleh hit tu sebenarnya. Right? Sebenarnya dalam buku ni Hmm. ada banyak part sebenarnya, banyak sangat part yang kita boleh ambil, yang kita boleh jadikan point, kita nak push sebenarnya value yang ada. Kan konsep yang saya cerita tadi, konsep kita ada, bukan sekadar kita kita bagi flow dia apa, kita bagi skrip lagi, dan detail kita bagi satu-satu tu, kita cerita detail. Kalau interview satu point tu nak cakap apa, kita ada penerangan dia sekali, contohnya kan. Itu benda-benda yang bagi saya, yang value yang kita boleh ketengahkan. Kenapa kita tak highlight value tu? Kan kita boleh pergi lebih mendalam lagi kat situ, dan dan nanti mungkin boleh chat GPT kan sikit, kan cari cari apa masalah apa ni, leader dalam konteks apa ni, pemunya-pemunya bisnes, founders ini dalam konteks manager dia. So di situ kita boleh dapat idea masalah itu yang kita buat kajian sikit itu, dan kita boleh sesuaikan solusi itu yang ada dalam buku ni. Ada dalam buku ni. Solusi dia ada dalam buku ni. So study sikit lah. Alright? Dan Okey, bagus. kenakan dengan konsep yang saya ceritakan tadi. Alright? Okay. Thank you, Anif. Syazwan, Okey, semua. respon sikit. Okay. Apa yang saya tengok di dalam buku ni, banyak pada situasi yang telah yang masalah yang berlaku pada owner, pada pengurus. Ya. So kita boleh highlightkan satu-satu yang mana kita uh, target, dan kita buatlah konten ke apa untuk hit target tu lah. Iya, betul. Alright? Mhm. Itu Okay. yang saya nampak lah. Okay. So nanti kena baca semula. Dah faham konsep saya terangkan tadi. Saya dah fokuskan, saya bagi dah clue-clue tempat apa ni, apa kelebihan buku ni, apa yang buku ni offer yang lain tak ada, kan? So Mhm. detailing macam ni lah benda yang kalau dia punya CEO nak train manager dia, dia tak tahu macam mana nak train lah. Kan sebab dia tak ada panduan itu. Kalau ada panduan, contohnya okey, hari ni dia nak train manager dia macam mana awak nak handle staff macam ni. So dia boleh buka buku ni, manager pun ada sekali buka, mari kita baca. Okey, kemudian dia boleh syarahkan ikut pengalaman dia sendiri. Tapi ada guide dalam buku ni. Right? Dia pun ada pengalaman dia juga, kan? Tapi dia ada guide dalam buku ni. Sebab kalau macam dia nak main cakap gitu je, uh, apa ni, mula dia jumpa seorang manager ni, dia cakap ABC. Dia jumpa seorang manager lain pula, dia cakap BDE. Nampak tak? So dia punya point tu terabur tak. Itu antara Mhm. isu founder ni sebenarnya. Dia pun ada point tu, tapi bila dia nak train tu, dia tak ada satu satu guidebook. Okay, dia perlu guidebook tu je untuk dia dia boleh syarahkan semula ikut ikut pengalaman dia sendiri, kan, dengan secara standard yang sama. Dia guna buku ni, dia jumpa seorang manager A, dia boleh cerita benda sama. Dia jumpa manager B, dia boleh cerita benda sama. So dia boleh convey, dia boleh sampaikan knowledge yang sama. Sebab ini adalah antara masalah founder yang saya jumpa. Dia kata, coach, saya ni saya terabur ni. Ni antara asal kenapa saya tulis buku ni. Saya boleh cakap pada manager, tapi saya cakap manager ni, saya ingat point tu, tapi saya cakap manager lain, saya lupa point tadi, saya akan highlight point lain pula. Kan? Jadi dia dia tak rasa macam dia latihan kepada manager dia tu satu latihan yang komprehensif. Ada banyak benda yang tertinggal. Itu Hmm. antara masalah dia. Right? That's why bila ada guidebook ni, dia boleh gunakan book ni sebagai panduan dia, dan dia nak tambah point tu terpulang lah. Tapi dia tulis apa buku, dia tulis tambahan kepada penipuan dia nak tambah, kan. Tapi ada buku ni, ataupun HR dia gunakan buku ni untuk Mhm. untuk buat modul khas yang akan tambah dia punya point sendiri. Itu pulang. Kita boleh bagi idea macam tu. Dia mereka ni nak train, kena faham, leader-leader ni, leader-leader ni, founder-founder ni, dia sangat-sangat nak pastikan orang team dia ni ada leader yang boleh lead. Sebab kalau tak leader, dia letih. Sebab akhirnya dia terpaksa buat keputusan. Kena faham? Dia terpaksa buat keputusan sendiri banyak benda. That's why dia nak bangunkan tim dia ni asalnya kepada orang yang jadi, orang yang buat ada kaliber, jadi manager yang baik, leader yang baik,
supaya mereka ni akhirnya boleh entrust manager ni, boleh beri kepercayaan kepada manager untuk mereka ni handle team masing-masing dengan berkesan, dengan berkesan. Jadi kalau ada guidebook ni, dia ada satu panduan yang standard sebenarnya. Okay, thank you Syazwan. Ada apa ni, itu Yuan eh? Okey, okey. Okay, baik. Okay, Amar, last sekali. Ya, kalau macam buku ni sendiri ya, kalau tengok dia memang detail betul lah. Macam yang coach cakap pagi tadi kan. Ya, Memang kelainan kita dengan pesaing, kita punya detailing lah. Detailing tu yang tidak ada pada pesaing. Mungkin pesaing tu dia secara rough je. Tapi buku hmm. ni nampak dia lebih detail lah. Lebih detail sekali dengan skrip tu. Skrip tu yang macam Ya, ush, kan detail sangat ni lah. Sampai skrip pun nak kena cerita kan. Tapi ya, kalau betul lah yang macam coach kata, kat awal-awal tu buku ni as a reference saja. Dia yes, bukanlah maksudnya uh, katalah dekat organisasi tu dah ada benda tu. So ya, buku ni just panduan. Macam ya, map. Bukannya kita nak kena master everything in this book. Tapi dia sebagai guide lah. So nampak menarik lah kat situ kan. ya. Ah, hmm. Macam tu lah. Okay, so Cumanya saya tertarik satu ya, dengan dia punya tajuk dia tu. ah, 100 hari tukar staff jadi manager tu. itu tajuk hyperbole ya, hype dia, Ah, 100 hype hari saja. je. Sebab bila ada nombor tu, dia dia menarik sikit. Sebab kita dah bincang lama buat tajuk ni sebenarnya macam-macam, tapi Hmm. akhirnya tajuk tu jadi terlalu klise sangat, kan? Hmm. Leadership, management jadi klise sangat. Jadi akhirnya kita Faham? kita fikir letak satu hari tu. Tapi kalau macam dia nak comply dengan satu hari tu, boleh je buat je. Benda tu adalah terpulang kepada satu management untuk dia nak uruskan kan. Ha, dah sudah Faham? latihan tu sebenarnya. Tapi itu more pada hype sajalah, hyperbole saja. Faham? Okey, ada lagi Amar? Tak ada tajuk kot. Okey, baik Jadi um, saya saya percaya saya dah sampaikan bagi saya apa tujuan asal, apa konteks saya menjadikan buku ni, tujuan asal dia apa, siapa audiens dia, konsep buku ni sekali kan, the detailing yang ada dalam buku ni dan macam mana di differentiate. Kalau tak percaya nanti cuba pergi ke bookstore, cari buku tulisan orang kita, lokal bukan orang putih punya. Even orang putih pun tak apa, cari dan comparekan dengan buku kita, ada tak detailing macam kita buat? Ada tak detailing macam kita buat? Kalau ada, beritahu saya. Sebab saya macam berani cakap lah, sebab saya memang suka baca buku kan. Sebut nama penulis-penulis tu saya tahu. Management tu saya tahu. Tapi kalau ada, beritahu saya. Right. Dan compare sekali dengan buku lokal. Buku lokal biasanya lagi surface. Cerita dia sangat teori saja. Tapi dia tidak ada kepada yang lebih praktikal. Kenapa? Okey. Latar kenapa saya masukkan skrip tu, sebab saya selalu dapat persoalan daripada manager sendiri. Coach, macam mana saya nak cakap Biasa tak dengar statement tu? Macam nak cakap Macam nak cakap Apa tak? Bermaksud mereka ni tidak ada guide dari sudut apa skrip yang saya boleh guna. Okey, saya tahulah. Memang saya kena nak motivate staff saya. Katalah saya kena buat gini. Tapi macam mana saya nak cakap Bila dia cakap macam tu, macam mana saya nak cakap? They are referring to what? Dia merujuk kepada apa? Dia merujuk kepada skrip. Jadi awak cakap macam ni, saya gini-gini. Bermaksud saya menunjukkan mereka itu, bila saya jawab soalan macam mana nak cakap, saya menunjukkan mereka itu jawapan itu dalam bentuk skrip, betul tak? So that's answer isu itu, isu macam mana nak cakap. Jadi bila kita buat macam tu, kita boleh selesaikan masalah itu dan jadi guide kepada mereka. Not exactly mereka gunakan skrip yang saya sediakan. Itu something yang kita dah tahu. Tetapi bila ada skrip itu, at least dia jadi panduan. Dia olah pula ikut dia punya lenggok ke apa. Tapi ada panduan dia. Jadi dia taklah nak reka from zero skrip itu. Ada dah bukan from scratch. Ada dah yang dia boleh gunakan. So bagi saya, these are the values yang kita patut push forward. Saya tak percaya kenapa contohnya seorang seorang leader, bila kita berjaya push values ini yang ada ni, tiba-tiba dia kata tak nak belilah sebabnya
Sebab saya tak kenal lah penulis dia. I don't think so. Sebab pengalaman saya sebagai pembeli buku, I don't care pun siapa benda dah. Siapa punya penulis ni, saya beli because of the book can solve my problem. What I want to know, I can get from the book. Same goes kalau saya buka Shopee. I don't care siapa founder Shopee. So long as that product boleh solve problem saya, I will buy the product. Kan? Beli kicap kapal hudang. Nobody knows pun siapa punya founder kicap kapal hudang. Datuk Zul lah saya punya mentor dulu. Tapi people don't buy kicap kapal hudang because of the founder. They buy kicap kapal hudang because of the taste. Because of the value of itself. Sama lah juga dengan Proton ke dengan sebagainya. Point saya adalah apa ni uh, s- personal branding penting. Dia mungkin boleh boost, tetapi dengan saya ni dah tua, saya dah tak larat dah. Saya nak apa ni? Saya nak apa, saya kalau saya nak kena ada live pula tiap-tiap hari contohnya, saya tak larat dah. Saya ni dengan malam saya tak larat dah sebenarnya. To be honest lah. Next year saya dah masuk 50 umur saya. Dan next year, this year saya 49. Saya punya saya tak macam muda dah. Orang muda mungkin boleh cerita lagi. Okey, dia nak bagi ni kan, dia nak jadi apa ni idola ke, up to them. Saya it is not the right time for me. Tapi kita try dulu. Saya try dulu sebab saya percaya uh, apa ni value of the content yang kita nak push forward. Okay. Orang orang join kelas kita contohnya kan. They never know me contohnya. So once dia join kelas kita, bila kita sampaikan value pada dia, dia akan terus follow. 2, 3, 4 kali akan pergi kelas yang sama. Because of what? Because of saya pakai blazer, saya pakai tie, saya duduk kat atas pentas, saya duduk dalam dewan besar-besar dalam hotel besar. No. Kadang-kadang dalam online je, tetapi once we convey the value, okay, people appreciate the value tersebut. Alright, jadi saya nak beri gambaran ini kepada semua kita ni, okay, Syazwan, Anif dan Amar. Dalam konteks ini, fokus on the value, fokus on apa yang klien kita nak dalam konteks perbicaraan kita, konteks kepimpinan, konteks pengurusan, apa masalah dia orang, apa yang dia orang hadapi dengan manager dia nak develop macam mana, tak tahu semua tu. So, dapatkan keyword-keyword itu, solution dia, tallykan solution itu dengan buku ini. Right? Tallykan solution dia dengan buku ini. Okay, boleh ambil contoh-contoh dalam buku ini dan detailing yang ada dalam buku ini, value yang ada dalam buku ini untuk kita kedepankan sebagai kita punya tu. Cuma kena pastikan apa yang kita sampaikan tu betul lah. Nanti Anif kena betul sikit ya. Yang T6 Thinking Hacks tu. Saya tahu ada yang Anif buat kan, yang 6 Thinking Hacks tu kan. Anif cerita tentang macam mana nak kenali staff kan. Sebenarnya 6 Thinking Hacks tu bukan untuk kenali staff. Itu apa ni apa ni itu konsep brand color tu itu lain. Ini yang Eduk di Bono ya. So itu je. Saya ingat Anafi ada apa-apa nak ni tak? Nak sampaikan, nak share tak? Uh, saya rasa tak ada apa sangat nak share. Cuma kalau nak buat video tu lah, perlu pandangan ke macam mana nak buat video. Bukan suruh edit video. Saya tak pandai sangat editing. Cuma kalau nak konsep video tu, insyaAllah lah bolehlah tanya. Saya contoh nak video review buku macam mana, video nak buat kita dengar buku macam mana. So insyaAllah lah saya cuba bantulah. Okey. Okay. Dan kalau betul lah macam Nafi cakap tu, kalau sesiapa lah ni ke Amar ke kan, Syazwan ke, dah buat satu video konten nak share personally, PM pun boleh juga kan pada saya ke Nafi ke untuk nak validate dulu. Kok takut konten tu ada yang tak kena dengan apa yang actually yang kita bagi tahu dalam buku tu, pun boleh PM saya personally pun boleh juga. Right, Kita untuk saya dah review buat grup sekejap. ni. Buat grup Dah pun buat boleh grup. juga. Kita dah Buat buat grup pun grup boleh juga. semua 6 orang ni adalah dalam satu grup. Kita Hmm. share. Okey. Boleh, boleh. Baik, saya rasa itu sahaja untuk malam ni, dan kalau ada apa-apa persoalan mungkin teringat kemudian ke, boleh tanyakan dalam grup yang apa ni, ke dah buat dah grup lagi. Dah buat dah. Buat dah grup. Sesi ni Ha. kita record, nanti kita bagi sekali. Okey, right. So boleh tanyakan dalam grup tu. So saya harap dengan sesi penerangan ni masing-masing lebih jelas tak? Jelas tak yang apa ni sesi ni, dan kita dapat sesuatu tak daripada sesi ni berkaitan dengan produk kita?
Syazwan, Hanif, Amar. Jelas-jelas. Dari segi video tu nanti nak hantar dululah pada coach ataupun uh, Nafi. Nafi. Ah, okay. Alright. Thank you, Wan. Hanif, dapat sesuatu daripada sesi ni? Dapat. Okay, Alhamdulillah. Amar. Hmm, dapat. So kita dengar terus daripada penulis dia. Okey, baik. Alhamdulillah. Baik, saya itu saja sesi kita. Terima kasih semua atas komitmen kita sampai pukul 11 juga kita. 11 juga. Dan saya harap kita dapatlah give the best. Ya, saya expect you guys dapat sama-sama merealisasikan vision kita tadi. Sabit vision kita iaitu buku ini sepatutnya berada dalam semua syarikat SME kita. Tu kita punya vision kita, dan daripada impak daripada itu sama-sama kita akan dapat manfaat dia, insya-Allah. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi nanti. Assalamualaikum. Salam. Terima kasih, coach. Sama. Ya, semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.